Musim pertama ini bertajuk Permulaan. Ia membawa kita menyelami bagaimana semuanya bermula buat Ustaz Rahim. Sebagai seorang pendakwah muda yang baru bertugas di sebuah daerah kampung yang terpencil, Ustaz Rahim tidak menjangka bahawa perjalanan hidupnya akan berubah sepenuhnya selepas menerima satu permintaan mudah menyiasat sebuah surau lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Tapi, siapa sangka, panggilan ke Surau Usang itu hanyalah permulaan kepada rentetan peristiwa mengerikan yang membuka tirai kepada antara dua dunia. Ustaz, boleh tolong tengok-tengokkan surau lama kat hujung kampung tu? Kami orang kampung dah lama takut nak ke sana. Ada sesuatu kat sana. Setiap kali maghrib, mesti ada bayang hitam lalu depan pintu surau. Kadang-kadang, dia tengok balik. Begitulah permulaan kisahnya. Sebuah kampung terpencil di pinggir negeri Perak. Sebuah surau lama yang telah ditinggalkan kerana satu tragedi berdarah yang tak ramai berani ungkit. Tapi kini, penduduk mulai nampak bayangan-bayangan. Dan suara azan yang datang dari surau itu, walaupun tiada siapa tinggal di sana. Ustaz Rahim baru sebulan ditempatkan di kampung itu. Beliau seorang yang tenang dan sentiasa menjaga solat serta amal. Tapi malam itu, beliau melangkah masuk ke surau lama. Dan seluruh hidupnya berubah. Kisah ini adalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menyeret beliau ke antara dua dunia. Assalamualaikum semua. Nama aku Iskandar. Kisah ni aku tulis sebab aku rasa benda ni patut dikongsikan. Bukan sebab nak menakut-nakutkan sesiapa, tapi lebih kepada peringatan yang dunia ni tak semuanya kita nampak dengan mata kasar. Kisah ni berlaku pada tahun 2019. Masa tu aku baru balik kampung, lepas lama duduk di KL. Tapi yang aku nak cerita ni bukan kisah aku sebenarnya. Ia kisah seseorang yang aku sangat hormati, Ustaz Rahim. Ustaz Rahim ni muda lagi masa dia mula datang ke kampung kami. Mau dalam umur awal 30-an. Mukanya tenang, suara pun lembut. Tapi bila dia mula bercakap tentang agama, terus rasa tenang dalam hati. Orang kampung memang suka dengan dia. Dia jenis tak memilih siapa pun yang nak datang belajar mengaji atau tanya. Soalan agama, dia layan semua dengan baik. Tapi, kampung kami ni ada satu tempat yang semua orang cuba elak. Sebuah surau lama. Surau tu terletak agak jauh dari rumah penduduk, betul-betul hujung kampung, dekat kawasan yang dah lama tak dijaga. Ada pokok besar berdiri tegak depan pagar surau tu dan rumputnya tinggi separas pinggang. Surau tu pernah aktif satu masa dulu. Tapi sejak satu kejadian aneh berlaku lebih 10 tahun lepas, orang dah tak pergi sana lagi. Apa kejadian tu? Aku ceritakan nanti. Tapi yang pasti, setiap kali waktu maghrib, orang kampung mula tutup pintu, tutup tingkap. Tak ada siapa yang berani lalu dekat-dekat surau tu. Macam ada benda yang sedang menunggu. Malam tu, lepas solat isyak, Tok Penghulu panggil Ustaz Rahim ke rumah. Aku pun ada sekali sebab ayah aku kawan baik dengan Tok Penghulu. Suasana rumah tu sunyi je. Cuma bunyi cengkerik dengan sesekali lolongan anjing dari jauh. Ustaz, kata Tok Penghulu perlahan. Saya minta maaf nak cakap, tapi saya rasa dah tiba masa seseorang buat sesuatu. Ustaz Rahim tenang je, angguk kepala. Surau lama tu, Wak Ustaz. Sejak Ustaz datang sini, ramai orang kampung minta saya sampaikan benda ni. Ada yang dengar azan keluar dari sana waktu maghrib. Walhal surau tu tak ada orang. Ada yang nampak bayangan hitam berdiri betul-betul depan pintu. Masa nak masuk waktu, semakin lama semakin kerap. Ustaz Rahim tak banyak tanya. Dia cuma pandang ke bawah, renung lantai sekejap. Saya tahu saya baru di sini, Tok, katanya. Tapi kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu, saya sanggup. Aku sendiri rasa seram dengar perbualan tu. Walaupun tak nampak apa-apa depan mata, tapi sebut pasal surau tu pun dah cukup buat bulu roma meremang. Tok Penghulu angguk pelan. Kita pergi siang-siang esok, Ustaz. Saya temankan. Malam tu aku susah nak tidur. Otak ligat bayangkan surau lama tu. Dinding reput. Pintu usang. Bayangan hitam berdiri tegak sambil tengok balik bila orang jalan. Esoknya, lepas asar, aku, Tok Penghulu dan Ustaz Rahim bertolak ke surau tu. Jalan tanah merah penuh semak samun. Bila sampai, memang rasa lain macam. Angin tak kuat, tapi daun. Pokok bergoyang macam ada orang lalu. Surau tu nampak macam nak runtuh. Atapnya bocor, dinding cat mengelupas. Tapi yang paling aku tak boleh lupa, pintunya. Pintu kayu tu bergerak perlahan
Walaupun tak ada angin, Ustaz Rahim melangkah masuk dulu. Kami ikut di belakang. Bau dalam tu tengek, macam bau kayu reput bercampur asap. Dalam surau tu gelap walaupun masih siang. Cahaya matahari susah nak tembus sebab jendela dah tertutup sawang tebal. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz Rahim ucap sambil pandang ke dalam. Suasana diam, seolah-olah tempat tu tengah dengar. Ustaz ambil sejadah yang dia bawa, bentang depan kiblat yang dah hampir tak nampak arah. Dimula azan, perlahan-lahan tapi jelas. Suara dia bergema dalam ruang surau kosong tu. Tapi masa dia azan, aku perasan sesuatu. Dari sudut mata aku nampak satu bayang hitam, besar, berdiri tegak di belakang tiang kanan mimbar. Bila aku cuba tengok betul-betul, dah tak ada. Aku tengok muka Tok Penghulu, dia pucat. Tapi Ustaz Rahim masih tenang. Lepas habis azan, dia solat 2 rakaat dan baca beberapa potong ayat Al-Quran. Suara dia bergetar, bukan sebab takut, tapi sebab tempat tu memang berpenghuni. Lepas tu, Ustaz Rahim berdiri, pandang kami dan cakap, tempat ni bukan kosong. Ada sesuatu yang tak lepas dari sini. Dan masa kami nak keluar, pintu surau tertutup sendiri. Bunyi dia macam orang hempas dari dalam. Aku tak pernah lupa malam tu. Dan itulah permulaan kepada sesuatu yang kami tak sangka. Makin hari makin menyeramkan. Apa yang Ustaz Rahim mula nampak, dengar dan alami lepas kejadian tu, semua bermula dari surau lama yang penuh bayangan hitam. Malam lepas kami balik dari surau lama tu, aku rasa macam kepala ni berat sangat. Macam ada benda duduk dalam fikiran. Waktu tu aku duduk atas katil, lampu bilik dah padam, cuma tinggalkan lampu meja kecil. Tapi yang buat aku tak senang hati, suara Ustaz Rahim masih terngiang-ngiang dalam kepala aku. Tempat ni bukan kosong, ada sesuatu yang tak lepas dari sini. Aku pandang kipas kat siling, tiba-tiba rasa macam ruang bilik aku tu makin sunyi. Sunyi yang tak normal. Tak ada bunyi cengkerek, tak ada bunyi angin. Hanya sunyi dan rasa macam ada mata tengah tengok aku. Keesokan pagi, aku cuba hubungi Ustaz Rahim. Aku nak tanya pasal apa yang sebenarnya dia rasa malam tadi. Tapi panggilan aku tak dijawab. Pelik juga. Biasanya Ustaz cepat je balas. Aku tunggu sampai tengah hari, barulah aku dapat mesej dari dia. Boleh datang rumah lepas asar, ada benda penting. Petangnya aku sampai rumah dia. Rumah Ustaz Rahim terletak dekat dengan surau baru. Rumah tu tak besar tapi bersih dan sederhana. Bila aku masuk, dia tengah duduk bersila sambil pegang sebuah buku lama. Muka dia nampak letih, macam tak cukup tidur. Iskandar, dia mula. Aku rasa benda yang kat surau lama tu mula ikut aku balik malam tadi. Aku terdiam. Aku rasa benda tu tak suka aku azan kat sana semalam. Malam tadi, lepas aku tidur, aku mimpi satu tempat gelap, penuh kabus. Aku berdiri sorang-sorang. Tiba-tiba ada suara wanita. Tapi suara dia serak, macam orang menjerit dalam air. Aku tanya Ustaz Rahim. Dia cakap apa? Ustaz tarik nafas panjang. Dia cakap, surau tu tempat aku, jangan usik. Masa dia sebut ayat tu, meremang habis tengkuk aku. Tapi itu, belum habis lagi. Ustaz tunjuk satu helaian kertas yang dia salin dari mimpi tu. Ada tulisan lama, tulisan Jawi, tapi ejaan dia pelik sikit. Yang ni aku tak pasti sangat, kata Ustaz. Tapi aku rasa, ni ayat dari sesuatu yang bukan manusia. Aku nak jumpa seseorang malam ni. Orang lama kat kampung ni. Namanya Pak Ya. Dia pernah jadi Bilal kat surau lama tu masa muda-muda dulu. Aku pun ikut Ustaz malam tu ke rumah Pak Ya. Rumah dia agak usang, tapi masih elok. Pak Ya dah berumur lebih 70 tahun, tapi mata dia masih tajam. Bila Ustaz Rahim cerita apa yang dia alami, Pak Ya terus senyap. Lama, macam fikir nak cerita ke tak. Surau tu, Pak Ya mula perlahan. Ada satu malam dulu, masa aku tengah kemas ruang mimbar, aku dengar bunyi tapak kaki. Aku sangka ada orang datang lambat nak solat. Tapi bila aku tengok, yang datang tu bukan manusia. Aku tanya, apa yang Pak Ya nampak? Muka Pak Ya terus berubah. Tangan dia menggeletar. Bayang hitam, tinggi, besar. Tak ada muka. Tapi mata dia merah, menyala. Dia berdiri betul-betul kat tengah ruang solat. Aku azan kuat-kuat masa tu. Tapi dia tak bergerak pun. Macam dia tengok aku, tapi tak gentar langsung. Sejak malam tu, aku tak berani masuk surau tu sorang-sorang. Tak lama lepas tu, ada jemaah pengsan dalam surau. Ada yang kerasukan. Surau tu terus ditinggalkan. Ustaz Rahim senyap sekejap, lepas tu pandang aku. Aku tahu, dari pandangan dia, benda ni bukan benda main-main. Pak Ya sambung lagi.
Benda tu dah lama kat situ. Bukan jin biasa. Orang kampung dulu-dulu. Ada yang buat perjanjian dengan benda dari hutan. Nak jaga kampung kononnya. Tapi bila orang yang buat perjanjian tu mati, benda tu tak balik. Dia tinggal kat surau. Ustaz Rahim mula membaca ayat-ayat pendinding dari surah Al-Baqarah sambil air mata Pak Ya bergenang. Kalau Ustaz nak bersihkan tempat tu, Ustaz kena hati-hati. Benda tu dah anggap tempat tu rumah dia. Balik malam tu, aku dan Ustaz senyap sepanjang jalan. Tak tahu nak cakap apa. Tapi satu yang pasti, misi Ustaz Rahim baru sahaja bermula. Tapi kejutan sebenar datang malam tu. Tengah malam, aku terjaga sebab dengar bunyi azan. Tapi peliknya, suara azan tu macam terlalu jauh dan terlalu sayup. Macam dari dasar tanah. Aku buka tingkap. Tak ada siapa. Tak ada suara. Tapi bila aku pandang ke arah surau lama dari jauh, aku nampak cahaya. Bukan lampu, tapi cahaya merah samar. Seolah-olah api sedang menyala perlahan dari dalam surau. Dan berdiri di depan surau tu, satu susuk tubuh hitam, tinggi, tak bergerak, cuma memandang ke arah rumah aku. Bayangan hitam tu, dia dah nampak aku. Lepas kejadian malam tu di surau lama, aku rasa hati aku ni tak tenang. Ada sesuatu yang macam menggantung dalam dada, susah nak dijelaskan. Ustaz Rahim pun nampak lain. Sepanjang jalan balik malam tu, dia tak banyak cakap. Selalunya dia jenis banyak tanya, banyak menegur dengan senyum lembut dia tu. Tapi malam tu, dia cuma pandang depan dengan mata yang kosong. Aku tak tahu apa yang dia nampak masa azan, tapi lepas dia habis melaungkan nama Allah, suasana malam berubah mendadak. Angin langsung tak bergerak. Bintang di langit pun macam tiba-tiba lenyap, tinggal bulan mengambang. Samar diselimuti, awan gelap. Dan waktu tu aku perasan, seolah-olah ada yang mendengar azan tu, tapi bukan manusia. Esoknya aku cuba buat-buat biasa. Pergi kerja, jumpa orang macam biasa. Tapi dalam kepala ni tetap teringat balik surau lama tu. Aku rasa macam ditarik-tarik. Malam tu aku dapat mesej dari Ustaz Rahim. Ringkas je, jumpa saya malam ni, penting. Aku terus ke rumah dia lepas isyak. Rumah Ustaz Rahim ni sederhana je. Terletak dekat dengan jalan masuk kampung. Tapi malam tu, suasana rumah dia lain. Macam lampu berkelip-kelip. Pintu pagar kayu tu pun terbuka sikit. Aku bagi salam, masuk perlahan. Bila aku melangkah ke dalam rumah, aku dengar suara Ustaz Rahim tengah baca sesuatu. Macam zikir, tapi diselang-seli dengan bahasa yang aku tak pernah dengar. Aku panggil dia. Ustaz, saya dah sampai. Dia angkat tangan isyarat suruh aku tunggu. Mata dia masa tu merah, bukan sebab menangis. Merah macam orang tak cukup tidur beberapa malam. Dia letak satu buku di atas meja, buku kulit tebal dan penuh tulisan Jawi lama. Iskandar, malam tadi ada benda datang rumah saya, katanya dengan suara perlahan. Aku terkejut. Datang macam mana, Ustaz? Pukul 2 pagi, saya dengar orang azan kat luar rumah. Tapi suara dia tak macam suara orang. Serak. Habis satu ayat, dia ketawa. Dan ketawa tu, sampai sekarang masih terngiang dalam telinga saya. Aku menggigil. Dengar, Ustaz Rahim sambung cerita. Dia bangun malam tu, buka pintu, tapi tak nampak sesiapa. Cuma ada kesan tapak kaki hitam di depan pagar rumah. Kesan tapak kaki tu bukan biasa. Bentuknya panjang dan berjari 7. Sipo, Ustaz sempat ambil gambar guna telefon. Dia tunjuk gambar tu pada aku. Jantung aku hampir berhenti. Kesan tapak kaki tu besar, macam tapak tangan manusia tapi panjang ke belakang. Dan darah hitam mengalir dari kesan tu ke arah semak di belakang rumah dia. Malam tu saya mimpi lagi Iskandar, katanya. Mimpi apa, Ustaz? Saya berdiri dalam surau lama, tapi lantai surau tu tak lagi bertikar sejadah. Ia berubah jadi tanah merah dan penuh lubang, macam liang kubur. Ada suara memanggil saya, suara perempuan. Dia kata, "Jangan masuk lagi, Ustaz. Ini tempat kami." Aku terkedu. Tempat kami, Ustaz sanggup. Maksudnya, bukan seorang, bukan satu makhluk, tapi ramai. Mungkin dah lama duduk situ. Bila surau lama tu ditinggalkan, tempat tu jadi milik mereka. Kami bincang sampai lewat malam. Ustaz Rahim kata, dia nak jumpa seorang tokoh tua kampung yang dulunya pernah jadi Bilal di surau tu. Orang panggil dia Pak Ya. Dengar-dengar, Pak Ya ni dah lama bersara dari dunia masjid sebab dia pernah kena gangguan teruk masa jaga surau lama. Keesokan harinya, kami ke rumah Pak Ya. Rumah dia terletak di hujung kampung, dekat-dekat kawasan ladang getah. Masa kami sampai, Pak Ya tengah
Duduk depan rumah sambil hisap rokok daun. Wajah dia penuh kerutan, tapi mata dia tajam betul. "Ustaz Rahim, saya dah agak kamu akan datang," katanya tenang. Ustaz tunduk hormat. "Pak Ya, kami datang sebab saya rasa ada benda tak kena dengan surau lama." Pak Ya pandang aku. Kemudian, dia bangun perlahan-lahan, masuk ke dalam rumah dan keluar semula bawa satu bingkai gambar lama. Dia tunjuk pada kami. Gambar hitam putih, surau lama. Dalam gambar tu ada 6 orang lelaki berdiri. Salah seorang tu Pak Ya masa muda. Yang ni, kawan-kawan saya dulu. Semua dah tak ada. Tapi yang pelik, seorang dari kami hilang. Nama, dia Hassan. Hilang lepas satu malam jaga surau sorang-sorang. Sampai sekarang tak jumpa. Ustaz Rahim bertanya, "Pak Ya rasa dia hilang sebab apa?" Pak Ya pandang langit. Dulu ada orang buat janji dengan sesuatu. Orang luar, dia kata dia nak jaga surau tu dari perompak dan gangguan sebab masa tu kawasan ni banyak kes pecah masuk. Tapi lepas beberapa bulan, benda pelik mula jadi. Orang nampak bayang hitam waktu maghrib. Seorang budak perempuan kerasukan. Ayah dia mengaku, dia pernah dengar suara budak tu baca ayat-ayat pelik dalam tidur. Aku rasa makin sejuk, tangan aku menggigil perlahan. Pak Ya sambung lagi, malam Hassan hilang. Surau tu gelap sangat. Walaupun ada lampu minyak, orang kampung jumpa kasut. Hassan je kat dalam surau. Tak ada kesan darah, tak ada kesan pergelutan. Tapi dinding surau masa tu, ada kesan tangan hitam besar, 4 jari panjang, 1 jari pendek. Ustaz Rahim genggam tasbih dia, kuat-kuat. "Pak," ia menunduk. "Kalau kamu nak bersihkan tempat tu, Ustaz, pastikan kamu bukan seorang. Pastikan ada orang yang kuat hati ikut. Sebab bukan semua orang boleh tahan dengan gangguan malam pertama." Malam tu, bila aku sampai rumah, aku terima mesej, suara dari nombor tak dikenali. Aku tekan play. Tapi bila dengar, jantung aku hampir berhenti. "Iskandar, jangan kacau kami." Aku terus tutup telefon. Nafas aku tercungap-cungap. Suara tu, suara perempuan, serak, panjang dan berat macam suara dari dasar tanah. Tapi yang paling menyeramkan, dia sebut nama aku. Sejak malam aku terima mesej suara tu, aku jadi susah tidur. Bilik terasa makin sempit, udara makin berat dan setiap kali pejam mata, aku dengar suara bisikan yang makin jelas malam demi malam. Aku pernah cuba rakam suara tu, tapi bila aku mainkan balik rakaman, tak ada bunyi langsung, kosong, sunyi. Seolah-olah telefon aku tak rakam apa-apa pun. Tapi aku tahu aku dengar suara tu. Aku bukan gila. Malam keempat selepas kejadian di rumah Ustaz Rahim, kami sepakat untuk pergi semula ke surau. Lama kali ini dengan beberapa orang kampung yang berani sikit. Antaranya Abang Din, bekas askar pencen, kuat semangat walaupun dah tua. Ada juga Faiz, budak muda yang baru habis belajar pondok. Katanya nak cari pengalaman sebenar berhadapan dengan alam lain. Yang peliknya, ada seorang wanita yang ikut kami malam tu, Kak Leha, orang kampung yang semua orang kenal sebagai tukang urut. Tapi ada cerita lama tentang dia. Kononnya, dia pernah dirawat oleh seorang alim selepas dia diganggu selama 7 tahun oleh sesuatu yang tak nampak. Sebelum kami masuk ke kawasan surau, Ustaz Rahim suruh semua kami berwuduk di rumah Pak Ya dulu. Dia kata, "Kalau korang tak yakin dengan hati, jangan masuk. Jangan sesekali mencabar. Kita datang ni bukan nak tunjuk berani. Kita datang untuk cari jawapan. Dan kalau boleh, bebaskan tempat ni." Sampai je dekat surau, suasana terus berubah. Padahal baru pukul 8 malam, tapi langit dah macam pukul 1 pagi. Hitam, sepi. Bunyi cengkerik pun hilang. Angin langsung tak bergerak. Pokok kelapa berhampiran surau tu berdiri tegak macam patung batu. Bila kami melangkah masuk, Faiz yang jalan paling depan tiba-tiba berhenti. Dia angkat tangan, suruh semua diam, kami ikut. Dalam diam, aku dengar ada bunyi macam orang ketuk lantai kayu dari dalam surau. Tok, tok, tok. Bunyi itu laju. Makin lama makin kuat. Tiba-tiba Faiz jatuh terduduk. Dia pandang ke depan, mata dia terbeliak. "Ustaz, Ustaz, ada budak dalam tu, pakai telekom putih." Kami semua pandang ke arah yang dia tunjuk. Kosong, tak nampak apa-apa. "Apa kau nampak, Faiz?" tanya Abang Din. Dia berdiri depan tiang mimbar. Dia pandang aku, tapi mata dia tak ada anak mata. Ustaz Rahim baca ayat kursi. Tiba-tiba, bunyi ketukan tu berhenti, sunyi. Kami pun masuk perlahan-lahan ke dalam surau. Lantai kayunya masih kukuh,
tapi berdebu dan berbau hapak. Tikar sembahyang dah lama berkulat. Di dinding surau, ada kesan garisan hitam panjang, macam bekas dicakar. Kak Leha duduk bersila di sudut surau, pejam mata. Dia mula zikir dalam hati. Tiba-tiba, Kak Leha rebah. Faiz cepat-cepat bantu dia. Tapi Kak Leha tak sedarkan diri. Mulut, dia komat kamit. Tapi bukan dalam bahasa kita. Suara dia jadi serak, bunyi garau dan panjang. Macam lelaki. Aku panik. Ustaz Rahim ambil air dalam botol kecil, mula baca surah Al-Mu'awwizat. Dia percikkan air tu ke muka Kak Leha. Tapi makin dibaca, makin kuat suara keluar dari mulut Kak Leha. Kami tak pernah kacau kamu. Weh, kamu yang datang cari. Kami tak suka cahaya. Suara tu berubah-ubah. Kadang bunyi macam budak perempuan. Kadang macam lelaki tua batuk-batuk. Faiz dah menggigil. Abang Din tarik aku ke belakang, suruh jangan dekat sangat. Tiba-tiba, Kak Leha buka mata. Tapi mata dia hitam gelap, tak ada putih langsung. Ustaz Rahim terus melaungkan azan. Kali ini tak panjang, tapi dengan suara yang kuat dan penuh yakin. Bunyi azan tu bergema dalam surau lama, seolah-olah bergema dalam dada sendiri. Masa azan tu bergema, Kak Leha mengerang. Suara dia bertukar jadi jeritan nyaring macam dicakar. Yam dari dalam perut. Satu bunyi dentuman kuat datang dari belakang mimbar. Kami semua pandang ke situ. Ada sesuatu keluar dari celah dinding kayu. Hitam, tinggi, matanya merah menyala. 2 titik merah yang bersinar dalam gelap. Badannya berasap macam dibalut kabus. Tangan panjang sampai ke lantai dengan jari-jari tajam. Faiz terus baca ayat Al-Baqarah. Abang Din laungkan takbir. Jujur, aku cuma berdiri terpaku. Kaki aku macam dipaku ke lantai. Makhluk tu bergerak perlahan, tapi langsung tak berkelip. Pandangannya tajam ke arah Ustaz Rahim. Kak Leha tiba-tiba menjerit. Itu dia yang tinggal sini. Ustaz Rahim berdiri. Dia bawa keluar sehelai kain putih dari beg dia. Dalam kain tu, seutas tasbih lama, hitam legam. Ustaz kata, tasbih ni pernah dipakai oleh seorang alim yang dulunya selalu beritikaf di surau ni, tapi meninggal secara misteri semasa Ramadan 20 tahun lepas. Kalau betul engkau dari kalangan jin yang mendiami tempat ni, aku seru dengan nama. Allah, pergilah dari sini. Ini rumah Allah, bukan tempat permainanmu, jerit Ustaz. Makhluk tu keluarkan bunyi aneh, gabungan dengus dan tangisan. Tiba-tiba, ia terangkat ke udara dan lesap begitu saja. Hilang. Bau hangit memenuhi ruang surau. Kak Leha jatuh pengsan. Kami semua duduk terdiam. Cuma dengar nafas masing-masing. Tapi malam tu belum habis lagi. Sebelum keluar dari surau, Faiz perasan sesuatu di lantai dekat mimbar. Dia ambil dengan kain. Kami tengok betul-betul sutas gelang tangan budak perempuan yang penuh darah beku. Aku tanya Faiz, kau rasa gelang ni milik siapa? Faiz diam. Tapi malam tu, Ustaz Rahim cakap sesuatu yang buat bulu roma aku tegak sampai ke belakang leher. Ini baru permulaan Iskandar. Dia belum tunjuk wajah sebenar. Selepas kejadian malam tu di Surau Lama, suasana kampung berubah. Orang-orang kampung yang biasanya riuh sampai lewat malam dah mula tutup pintu seawal lepas Isyak. Budak-budak tak dibenarkan keluar rumah waktu maghrib. Malah ada beberapa rumah yang pasang bacaan ayat suci sepanjang malam. Tapi yang pelik, makin kuat mereka pasang, makin kerap gangguan berlaku. Aku sendiri tak tenang duduk. Tengah malam, aku terjaga sebab dengar bunyi tapak kaki jalan atas atap rumah. Aku tinggal seorang, jadi aku cuba sedapkan hati. Mungkin kucing, tapi bunyi itu terlalu berat, macam orang dewasa berjalan perlahan. Bila aku intai dari celah tingkap, aku nampak sesuatu yang buat aku tak tidur sampai subuh. Bayangan hitam, berdiri di atas atap rumah jiran depan rumah aku. Diam, tegak, tanpa wajah, tapi sepasang mata merah menyala. Esok pagi, aku terus jumpa Ustaz Rahim. Waktu tu, dia baru habis mengajar budak-budak ngaji di rumah Pak Ya. Muka dia nampak penat, sangat. Katanya, dah 3 malam dia mimpi benda sama. Seorang lelaki berpakaian serba putih duduk bersila di tengah surau lama dikelilingi kabus tebal. Dan lelaki tu cuma kata satu ayat, ada yang terkunci. Kau dah buka kan? Ustaz percaya sesuatu telah terbebas sejak malam pertama dia jejak kaki ke surau tu. Dan sekarang benda tu tak hanya duduk di surau, tapi mula berkeliaran, mencari sesuatu atau seseorang. Tengah kami berbual, datang seorang budak kampung, adik kepada Faiz. Nama dia Alin, umur baru 10 tahun.
muka pucat, tangan menggigil. Dia datang dengan mak dia, Kak Timah, yang menangis sambil dukung anak bongsunya. Ustaz, malam tadi Alin kata dia nampak kakak dia. Tapi kakak dia dah meninggal 3 tahun lepas. Kami terdiam. Alin cuma tunduk, pegang erat patung kecil di tangan. Ustaz Rahim tenang, suruh Alin cerita perlahan-lahan. Alin tengah duduk depan tingkap masa mak tengah siapkan makan. Masa tu langit dah mula gelap. Tapi Alin tak takut sebab ada lampu dapur. Tiba-tiba, ada suara panggil dari luar rumah. Suara tu cakap, "Alin, jom main. Jom main macam dulu." Kami semua pandang Alin. Dia sambung, "Alin tengok, luar ada orang berdiri tepi pokok mangga depan rumah. Pakai baju kurung pink, rambut panjang, senyum. Tapi muka dia pucat sangat. Tak ada warna. Dia cakap dia Kak Yaya." Mak Alin terus menangis. Kak Yaya, anak sulung dia, meninggal lemas dekat parit besar kampung masa umur 12 tahun. Hari kejadian, Kak Yaya keluar waktu maghrib, tak balik-balik. Alin buka tingkap, tapi tiba-tiba bau busuk masuk rumah. Busuk macam bangkai ayam. Alin tambah. Lepas tu kakak tu, muka dia bertukar, jadi hitam dan mata dia merah. Dia marah. Dia cakap, "Jangan tinggal aku sorang. Aku sejuk. Aku sejuk." Ustaz Rahim terus ajak kami ke rumah Alin petang tu juga. Masa sampai, aku rasa lain. Rumah tu nampak suram walaupun lampu pasang. Ada bau pelik macam kayu lama dibakar. Ustaz Rahim periksa setiap sudut rumah. Dalam bilik Kak Yaya yang dah lama ditinggalkan, dijumpa sesuatu yang buat semua orang meremang. Sehelai baju kurung pink masih tergantung dalam almari. Tapi di atasnya penuh dengan debu hitam dan bulu burung gagak. Tak mungkin ada burung masuk rumah dalam keadaan elok macam tu. Ustaz ambil satu bantal lama dalam bilik tu. Masa dia angkat bantal tu, bawahnya ada kain kuning kecil berikat simpul. Bila dibuka, dalamnya ada cebisan rambut dan kuku. Bau dia menyengat. "Kak Timah, siapa yang pernah masuk bilik ni sejak Kak Yaya meninggal?" tanya Ustaz. Kak Timah, "Dia kuat perlahan dah, bantak ada sensitif Ustaz. Tapi masa hari ketiga arwah meninggal, ada seorang perempuan tua datang sedekah Yasin. Dia suruh simpan kain kuning dalam bilik arwah, katanya untuk tenangkan roh." Ustaz Rahim terus simpan kain tu dalam bagnya. Dia kata kain tu bukan untuk menenangkan roh, tapi untuk memanggil, untuk mengikat. Ini bukan kerja orang. "Biasa," bisik Ustaz pada aku. "Ada yang sengaja nak panggil roh si mati. Tapi benda yang datang bukan roh. Itu jelmaan. Jin yang ambil bentuk orang yang kita sayang." Malam tu kami berkumpul di rumah Pak Ya. Penduduk kampung makin ramai. Yang rasa tak sedap hati. Ada yang kata nampak lembaga hitam duduk di atas pokok jambu. Ada yang nampak bayangan melintas dalam cermin. Ada juga yang dengar suara anak menangis di dalam kolam lama kampung. Dan malam tu, satu berita gempar sampai kepada kami. Seorang remaja, lelaki, Azrul, ditemui pengsan di dalam surau lama. Pakaiannya basah lencun walaupun cuaca panas. Di sekelilingnya, ada kesan tapak kaki kecil, basah, menuju ke arah dinding surau. Tapi bila dikesan, dinding itu kosong. Tiada lubang, tiada pintu. Seolah-olah tapak kaki itu hilang begitu sahaja. Kami semakin yakin surau lama itu bukan kosong. Ada sesuatu yang tinggal di situ. Sesuatu yang tak sepatutnya dibangunkan semula. Dan Ustaz Rahim hanya kata satu perkara sebelum semua kami beredar malam tu. "Malam esok aku akan bermalam di sana, sendirian. Kalau benar dia datang kerana aku dah bukakan kunci, biar aku sendiri tutup balik pintunya." Malam itu, malam yang semua orang kampung tunggu dalam takut. Malam di mana Ustaz Rahim betul-betul nekat untuk bermalam sendirian di surau lama. Waktu maghrib, kami, aku, Pak Ya, Faiz dan beberapa orang penduduk lelaki kampung hantar Ustaz ke surau tu. Suasana sekitar macam biasa. Cuma peliknya, bila kami mula dekat dengan kawasan surau, angin jadi sejuk sangat. Bukan sejuk macam cuaca biasa, tapi sejuk yang buat bulu roma meremang, macam ada yang sedang tengok dari celah-celah pokok. "Kalau jadi apa-apa, Ustaz jerit je. Kami tak jauh," kata Pak Ya sambil letak lampu suluh dalam tangan Ustaz. Tapi Ustaz cuma senyum nipis. "Kalau aku jerit, jangan datang." Kami semua terkedu. Ustaz Rahim angkat beg kecil dia, masuk ke dalam surau yang dah lama bersawang dan tutup pintu perlahan-lahan. Bunyi engsel pintu berkeriut panjang. Seakan-akan surau tu sendiri tahu, malam ni bakal ada yang terjaga.
Kami pasang khemah kecil tak jauh dari situ, dalam kawasan semak yang bersih sikit sebagai tempat tunggu. Walaupun Ustaz pesan jangan ganggu, kami tetap berjaga, risau. Dalam surau, Ustaz Rahim bentang sejadah. Dia solat sunat 2 rakaat, lepas tu duduk bersila. Di depannya hanya sebuah pelita minyak kecil yang berkelip-kelip. Tak lama selepas azan isyak berkumandang dari masjid kampung, Ustaz mula rasa lain. Suhu makin turun. Bulu tengkuk dia berdiri tegak. Bau busuk mula masuk, macam daging reput dicampur kemenyan terbakar. Tiba-tiba pelita bergoyang sendiri. Api kecil tu mula menari-nari tanpa sebab. Dari luar, terdengar bunyi seretan, serit, serit, macam ada benda tarik kain panjang, dekat sangat dengan dinding surau. Ustaz Rahim buka surah Yasin. Tapi baru sampai ayat ke-5, pelita padam sendiri, gelap. Hitam pekat, dan dalam kegelapan itu, dia dengar suara lemah, mendayu, suara perempuan menangis perlahan, ikuti dengan bisikan kecil. Kau, Dap, bukakan pintu, pulangkan dia balik. Ustaz tarik nafas panjang. Dia terus baca ayat kursi, kuat, tapi bisikan tu makin dekat, tangisan makin nyaring, dan entah dari mana, satu bayang hitam merayap keluar dari dinding sebelah mihrab. Ia menjelma perlahan-lahan, mula-mula seperti asap pekat, kemudian membentuk tubuh, badannya tinggi, tangan panjang menjulur ke lantai. Tapi wajah, tidak ada wajah. Hanya satu rongga gelap dan mata merah menyala. Bayang tu tak menyerang, cuma berdiri. Kemudian suara perempuan lain pula kedengaran. Kali ini, jelas, dari belakang Ustaz. Ustaz, tolong dia. Saya tak boleh masuk. Saya cuma tunggu. Di luar, tolong dia pulangkan semula. Suara tu lirih, macam suara seorang ibu menangisi anak yang hilang. Ustaz berpaling perlahan, tapi tak nampak sesiapa. Lalu tiba-tiba, memang dinding mihrab di depannya merekah. Retak, dan perlahan-lahan terbuka sedikit, walaupun itu cuma dinding batu. Dari dalam rekahan itu, keluar kabus putih tebal, dan sepasang tangan kecil terjulur keluar, penuh lumpur dan tanah. Ustaz, Kak Yaya sejuk. Suara budak tangan kecil itu menggenggam kuat sejadah yang Ustaz duduk. Dia cepat-cepat bangun, terus baca surah Al-Jin. Tapi, seiring bacaan tu, terdengar jeritan nyaring. Jeritan yang tak keluar dari mulut manusia. Dan saat itu juga, lantai surau bergegar kuat. Kayu-kayu lama bergoyang, papan lantai seakan mau patah. Suara tawa yang mengilai muncul dari setiap sudut surau. Ustaz, kau buka pintu ke dunia dalam. Dan dia tak mau balik. Ustaz Rahim bertakbir. Dia lempar garam kasar yang dibawanya ke arah mihrab. Percikan putih itu terbakar sendiri. Dan kabus mula surut. Tapi bayangan hitam tadi mula melayang ke arah Ustaz. Laju. Muka tanpa bentuk itu hanya beberapa inci dari wajah Ustaz. Tiba-tiba, dari luar, pintu surau diketuk kuat. Bam, bam, bam. Ustaz, buka pintu. Dia ada belakang. Ustaz, itu suara aku. Ustaz berpaling. Sekelip mata, bayangan itu hilang. Dinding yang retak tadi kembali seperti asal. Pelita menyala semula. Dia bangun, perlahan-lahan buka pintu. Kami semua terpaku. Tapi yang paling tak masuk akal, di belakang Ustaz, berdiri seorang budak perempuan. Berbaju kurung pink, rambut panjang, tapi dia pandang kami sambil senyum sedih. Ustaz toleh, tapi tak nampak siapa-siapa. Kami semua nampak, tapi dia tak nampak. Ustaz cuma kata, kita kena selesaikan ini. Kak Yaya belum pergi dan benda tu belum puas. Dan malam itu, kami sedar sesuatu yang menakutkan. Surau lama itu bukan sekadar tempat ibadat yang ditinggalkan. Ia pintu antara dunia kita dan satu dunia yang penuh dengan makhluk yang menunggu peluang untuk masuk. Dan sekarang, pintu itu dah terbuka. Keesokan harinya, suasana kampung jadi muram. Cuaca pun ikut sama. Mendung sejak subuh, hujan renyai-renyai tak henti. Tanah jadi becak, angin sejuk menderu masuk ke celah-celah rumah kampung. Orang kampung mula bercakap belakang, macam ada perkara besar yang mereka sembunyikan selama ni. Tapi takut nak luahkan. Aku sendiri tak senang duduk. Malam semalam macam mimpi. Tapi jelas, semua yang kami nampak tu memang berlaku. Budak perempuan berbaju kurung pink. Suara tangisan, bayangan hitam. Semuanya masih segar dalam kepala. Tengah hari tu, Ustaz Rahim ajak aku dan Pak Ya duduk di warung kopi Pak Tam. Dia nak tahu lebih banyak tentang sejarah kampung ni.
terutama pasal surau lama tu. Pak Ya, saya nak tanya satu hal, mula Ustaz. Siapa sebenarnya bina surau tu dulu? Pak Ya diam lama. Dia tarik nafas panjang, tengok kiri kanan, macam nak pastikan tak ada orang lain dengar. Ustaz, surau tu masa mula-mula dibina bukan sekadar tempat solat. Dulu, zaman 70-an, ia tempat berlindung masa darurat kampung kena serang orang minyak. Aku terus tersedak kopi. Orang minyak, Pak Ya angguk. Benda tu bukan dongeng, dek. Ramai orang kampung lama-lama masih ingat. Tapi semua tak nak cerita sebab takut. Benda tu dengar balik. Katanya, orang yang jadi orang minyak tu dulu, adik kepada Tok Imam yang bina surau tu. Dan dia tak pernah sempat dihapuskan. Sambung Pak Ya perlahan, Ustaz Rahim tunduk. Dia tahu, benda yang dia hadap malam semalam bukan sekadar jin biasa. Ada tak sesiapa lagi yang masih hidup yang tahu kisah sebenar? Soal Ustaz. Pak Ya pandang ke arah bukit di hujung kampung. Mak Ngah senah. Dia duduk seorang dekat hujung sana. Orang kampung tak ramai berani datang sebab rumah dia selalu dengar suara azan palsu waktu tengah malam. Tapi dia satu-satunya saksi yang pernah nampak orang minyak tu depan mata. Petang tu, kami bertiga naik motor pergi ke rumah Mak Ngah senah. Rumah kayu tua, cat biru pudar dengan tangga batu yang dah retak. Pokok kelapa tinggi mengelilingi rumah tu dan ada satu pokok ara besar berdiri di belakang, membentuk bayang. Hitam besar ke arah bumbung. Ustaz ketuk pintu, lama. Baru terdengar suara garau perempuan tua dari dalam. Siapa tu? Ustaz Rahim. Saya datang nak minta tahu pasal surau lama. Pintu kayu dibuka perlahan. Muncul seorang nenek, badan kecil, mata redup tapi tajam pandangan dia. Bila nampak Ustaz Rahim, dia terus peluk dada dan pandang ke bawah. Patutlah. Malam tadi aku mimpi ada budak kecil menangis bawah tangga rumah aku. Kami dijemput masuk. Rumah tu sunyi, tiada elektrik. Hanya cahaya matahari redup masuk dari tingkap. Mak Ngah mula bercerita. Tahun 1973, kampung ni ada seorang imam namanya Haji Daud. Dia bina surau tu dengan anak-anak murid dia. Tapi salah seorang dari mereka, adik dia sendiri bernama Karim, terlibat dalam amalan ilmu hitam. Menurut Mak Ngah, Karim mengamalkan satu ilmu lama, ilmu penjaga malam, yang boleh membuat seseorang kebal. Tapi syaratnya, dia perlu menyerahkan darah waris sendiri setiap 7 malam. Karim tak sempat lengkapkan syarat terakhir. Imam, Daud dapat tahu dan mereka bertarung di surau tu sendiri. Malam Jumaat. Mak Ngah berhenti sekejap, suara jadi serak. Tapi benda tu tak habis di situ. Karim tak mati. Dia menghilang. Tapi jin yang dia bela terkurung dalam surau tu. Sebab Imam Daud sempat pagar tempat tu. Tapi sekarang, pagar tu dah lemah, Ustaz. Makin ramai yang solat di masjid baru, surau tu ditinggalkan. Dan pintu antara dua dunia tu, perlahan-lahan terbuka balik. Ustaz tunduk, muka dia gelisah. Tiba-tiba, dari belakang, kami terdengar bunyi ketukan 3 kali dekat tingkap. Tok, 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 tak ada siapa di luar. Tapi, Mak Ngah cepat-cepat bangun. Ambil segenggam garam kasar dan lempar ke arah tingkap sambil baca sesuatu. Bunyi itu terus hilang. Dia ikut kau. Ustaz, dia nakkan sesuatu. Bukan budak perempuan tu. Dia nak waris terakhir. Waris siapa? Tanya aku, mula rasa meremang. Mak Ngah pandang Ustaz Rahim. Lama. Ustaz. Nama penuh ayah. Ustaz siapa? Ustaz angkat kening. Haji Rahman bin Daud. Pak Ya dan aku terus saling berpandangan. Mak Ngah pejam mata. Suara dia tiba-tiba jadi lemah. Ustaz, kau cucu Imam Daud. Dan jin tu mau ambil darah waris terakhir. Sumpahan belum habis. Dan sekarang, kaulah target dia. Kami semua diam. Di luar, hujan mula turun lebih lebat. Petir menyambar. Dan jauh dari arah surau lama, terdengar suara budak perempuan menangis. Diikuti dengan suara tawa panjang yang bergema dalam hujan. Malam Jumaat itu, hujan tak berhenti sejak maghrib. Angin kuat macam nak tumbangkan pokok kelapa. Kampung jadi sunyi, hanya sesekali dengar bunyi anjing melolong dari arah sawah. Aku duduk di dalam rumah bersama Ustaz Rahim dan Pak Ya, sambil memerhati dia menyusun beberapa helai kain putih, garam kasar, air yasin, dan sekeping papan yang ditulis dengan tulisan Jawi kuno. Ini papan penutup sempadan, digunakan oleh datuk aku dulu semasa menutup laluan ke dunia jin. Tapi ia hanya berfungsi bila dibaca pada waktu yang tepat dan mesti ada pengorbanan, kata Ustaz perlahan.
Aku telan air liur. Pengorbanan macam mana, Ustaz? Dia pandang aku dan Pak Ya, kemudian tunduk. Bukan darah, bukan nyawa, tapi mesti ada seorang yang sanggup menjadi pembawa lintasan. Maknanya, dia perlu masuk ke dalam surau itu dan letakkan papan ini di ruang solat utama tempat gangguan itu muncul. Pak Ya terus berdiri. Tak boleh, Ustaz. Tempat tu tak selamat. Kita semua tahu, benda tu bukan sekadar bayangan. Dia jin lama, berdendam dan tahu siapa Ustaz. Tapi Ustaz Rahim tenang. Kalau kita tak buat malam ni, pintu itu akan terus terbuka dan makin ramai orang kampung jadi mangsa. Tadi pagi, budak surau, Amin, jatuh sakit. Dia mengigau, cakap nampak budak perempuan berdiri atas bumbung rumah dia. Aku mula meremang. Siapa yang nak jadi pembawa lintasan tu, Ustaz? Soal aku, perlahan, Ustaz angkat papan kayu tu, balut dalam kain putih dan serahkan pada aku. Akulah orangnya. Aku tergamam. Ustaz, tak boleh. Kalau benda tu tahu Ustaz yang masuk sendiri, tak mustahil dia terus serang. Ustaz tersenyum nipis. Dia memang nak aku. Tapi kalau aku lari, dia akan kejar sesiapa yang rapat dengan aku pula. Aku tak nak benda ni berlarutan. Malam tu, lebih kurang jam 1 pagi, kami bertiga menuju ke surau lama. Hujan masih rintik-rintik dan langit kelam pekat, tak nampak bulan langsung. Kami bawa lampu suluh dan peralatan yang Ustaz sediakan. Sampai di halaman surau, suasana sunyi, terlalu sunyi. Bahkan bunyi cengkerik pun tak ada. Pintu kayu surau terbuka sedikit. Bunyi krik menyambut kedatangan kami. Ustaz Rahim masuk perlahan. Aku dan Pak Ya tunggu di luar sambil bacakan ayat kursi dan selawat tanpa henti. Dalam surau, cahaya dari lampu suluh Ustaz meliar ke sana sini. Tak ada apa-apa. Sehingga dia sampai di tengah ruang solat dan letakkan papan kayu yang dibalut. Tadi betul-betul atas sejadah lama yang dah riput. Tiba-tiba, lampu suluh dia padam dan dari arah mihrab muncul bayangan hitam perlahan-lahan. Ustaz Rahim pejam mata dan mula baca ayat-ayat pengunci. Suara dia perlahan tapi jelas, seolah-olah dinding surau bergetar. Tapi bayangan tu makin besar, semakin dekat. Ustaz tak berhenti. Dia teruskan pembacaan hingga tiba-tiba papan kayu tu mula terbakar sendiri dengan api biru. Pak Ya dan aku mula panik. Dari luar kami nampak surau tu berasap. Dan dalam kelam itu muncul satu suara perempuan. Kau warisnya, kau akan buka pintu itu semula. Tiba-tiba, papan kayu itu meletup kecil dan satu hembusan angin sejuk keluar dari dalam surau. Kuat sangat sampai kami hampir jatuh. Segala bunyi hilang dan tiba-tiba, Ustaz Rahim hilang dari pandangan. Aku jerit panggil dia. Ustaz! Ustaz! Tapi tak ada jawapan. Pak Ya masuk dulu. Dia suluh seluruh ruang. Kosong. Tak ada sesiapa. Yang tinggal cuma papan kayu yang dah terbakar hangus dan kain putih yang terlerai atas lantai. Ustaz Rahim lenyap. Tak ada sebarang tanda dia keluar ikut pintu lain. Seolah-olah ditarik masuk ke ruang lain. Kami cari seluruh surau. Tak ada. Namun, sesudah keluar aku terdengar satu suara kecil, macam bisikan dari arah mimbar. Aku belum selesai. Aku pusing cepat, tapi tak nampak sesiapa. Kami pulang dalam hujan. Orang kampung semua mula bising bila tahu Ustaz Rahim tak balik. Tapi tak ada siapa berani jejak surau tu malam-malam. Keesokan pagi, satu benda pelik berlaku. Papan tanda Surau Al-Hidayah yang tergantung depan bangunan itu berubah sendiri. Tulisan asalnya hilang, diganti dengan tulisan berwarna merah antara dua dunia. Aku tak tahu berapa lama aku pengsan. Bila aku celik mata, semua yang aku kenal dah berubah. Langit merah saga. Angin panas macam keluar dari perut bumi. Bangunan sekeliling masih nampak macam kampung aku. Tapi kabur, sengit dan berselaput. Kelabu. Macam lukisan buruk yang diwarnakan dengan arang. Aku cuba cari Pak Ya, tapi tak ada. Tiada sesiapa. Hanya aku berdiri di depan bangunan yang sepatutnya surau. Tapi kali ini, ia jadi sesuatu yang lain. Bangunan tu lebih tinggi pintunya. 2 kali ganda besar, tingkapnya berpalang besi yang berkarat dan ada cermin-cermin gelap yang memantulkan imej yang bukan aku. Dalam pantulan tu, aku nampak diriku berpakaian putih, tapi mata aku hitam sepenuhnya. Bulu roma aku naik, aku masuk juga. Bacaan pelindung aku mula di mulut. Ayat kursi, 3 kul, segala zikir pelindung. Tapi, semakin aku berjalan ke dalam, semakin aku rasa berat, bukan kaki, tapi hati aku.
Macam ada beban, rasa bersalah, rasa takut, rasa terperangkap. Dalam ruang solat utama, tempat yang aku letak papan kayu semalam, ada seorang budak perempuan berdiri. Rambut dia panjang, menutup muka, kaki tak jejak lantai. Dia pakai baju kurung putih yang dah bertukar warna kelabu kotor. Tangan dia menggenggam sesuatu. "Siapa engkau?" Aku tanya. Dia tak jawab, hanya mengangkat muka perlahan. Muka dia separuh hancur, separuh tinggal tengkorak. Tapi matanya masih hidup. Dan yang lebih menyeramkan, matanya seakan-akan kenal aku. "Engkau, anak orang yang tinggalkan aku." Aku terkedu. "Apa maksud engkau?" "Dulu, datuk engkau pernah berjanji. Masa orang kampung halau aku dari dunia ini, dia berjanji akan kunci pintu ni supaya aku tak tersekat antara dua alam. Tapi dia gagal. Dia lari. Aku terperangkap di sini. Aku tunggu. Dia mula terbang ke arah aku, perlahan tapi pasti. Dan sekarang kau datang buka pintu tu semula." Aku melangkah ke belakang, baca kuat-kuat doa pelindung. Tapi angin mula berpusing. Ruang surau tu bertukar jadi lorong panjang. Temboknya hitam dan berkilat, seolah-olah berdaging. Dari lorong itu, keluar satu demi satu makhluk lain. Tinggi, kurus, matanya banyak, kulitnya melecur. Salah satu makhluk itu menjilat lantai dan berkata, "Manusia, pengkhianat, kita mahu keluar." Aku kini sedar, aku dah masuk ke sempadan, dunia jin yang berdendam, dan mereka semua ingat. Aku adalah waris kepada orang yang pernah menzalimi mereka. Datuk aku, Tuan Guru Rahim tua, yang dahulu adalah Tok Guru kampung ni. Tiba-tiba, satu tangan dingin capai tengkuk aku. Aku berpaling. Budak perempuan tadi dah betul-betul dekat, dan kali ini dia pegang papan kayu hangus yang aku letakkan semalam. "Kau akan ganti aku. Aku nak keluar. Kau tinggal di sini." Aku tengking sekuat hati. "Tidak, aku bukan pewaris dosa." Aku genggam tasbih yang aku bawa dari dunia nyata dan baca ayat pemutus. Satu amalan warisan arwah ayah aku yang dia ajar sejak kecil. Bila aku baca ayat tu, sekeliling aku bergetar. Lorong tadi retak. Makhluk-makhluk menjerit. Budak perempuan tu mula cair. Bukan darah, tapi hitam pekat seperti dakwat. Jatuh ke lantai. Tapi sebelum dia hilang sepenuhnya, dia bisik pada aku, "Kau mungkin berjaya hari ini, tapi satu lagi pintu sudah terbuka." Tiba-tiba, aku terjatuh ke belakang. Aku buka mata dan ada di rumah Pak Ya, dikelilingi orang kampung. Pak Ya sedang baca surah Yasin. Aku batuk, dada terasa sakit, nafas semput. Tapi aku hidup. Alhamdulillah. "Dia sedar. Dah 3 hari kau pengsan, Ustaz." Jerit Pak Ya 3 hari. Aku cuma mampu geleng kepala. Tapi apa yang paling aku ingat waktu tu adalah mata budak perempuan itu. Dan di tapak tangan aku masih ada cebisan papan kayu hangus yang aku tak tahu macam mana boleh kembali bersama aku. 3 hari aku tak sedarkan diri. Tapi yang peliknya, badan aku langsung tak rasa lemah, cuma dada sesak sikit. Masa aku sedar semula di rumah Pak Ya, semua orang kampung nampak lega. Tapi dalam hati aku tak tenang langsung sebab aku tahu aku bukan pengsan biasa. Aku dah masuk ke tempat yang tak sepatutnya aku masuk. Aku pegang erat cebisan kayu hangus yang masih ada dalam genggaman aku sejak aku bangun. Aku tahu benda tu bukan sembarangan. Ini bukan dari dunia kita. Aku simpan dalam uncang kecil, bungkus elok-elok dengan kain putih dan simpan dalam almari di rumah Pak Ya. Malam tu, Pak Ya duduk dengan aku sambil minum kopi. Aku tanya dia satu soalan yang dah lama aku pendam. "Pak Ya, siapa sebenarnya Datuk?" "Saya?" Pak Ya pandang aku lama. "Kau betul-betul nak tahu, Rahim?" Aku angguk. Dia mengeluh panjang. "Datuk engkau dulu dikenali sebagai Tuan Guru Rahim tua. Tapi masa tu dia bukan sekadar guru ngaji. Dia antara orang yang kuat dalam bab pengubatan, pendinding, malah dalam ilmu perantara dua alam." Aku terdiam. Dia dulu yang bina surau lama tu. Tapi lepas satu kejadian hitam, dia tinggalkan semuanya. Surau tu ditinggalkan dan dia sendiri pindah ke kampung lain. Orang kampung sini simpan cerita lama tu. Tak ramai yang tahu hujung pangkal. "Apa kejadian hitam tu?" Aku desak. Pak Ya pandang keluar tingkap. Suasana malam waktu tu tenang, tapi angin sesekali bertiup sejuk sampai ke tulang. Ada budak perempuan hilang, namanya Mariam. Umur baru dalam lingkungan 7 tahun. Dikatakan dia sering ke surau sorang-sorang, suka tengok datuk engkau mengaji dan solat. Tapi satu malam, dia tak pulang.
Orang kampung cari merata. Akhirnya jumpa kasut dia dekat tangga surau. Tapi badan dia tak pernah ditemui. Orang cakap, dia kena ambil. Ada yang kata, Datuk engkau cuba guna ilmu untuk kunci sesuatu kat dalam surau tu. Tapi tersalah masa, tersalah ayat, tersalah korban. Aku terasa sejuk peluh. Maksud, Pak Ya, Mariam tu, Pak Ya mengangguk perlahan. Ya, dia dipercayai jadi penunggu surau tu. Aku pejam mata. Dalam hati aku mula menyusun kembali semua peristiwa yang aku alami. Budak perempuan itu, makhluk yang menyerupai Mariam, makhluk lain di lorong hitam, papan kayu hangus, dan kenyataan dia tentang pintu lain dah terbuka. Malam tu, aku solat istikharah. Aku minta petunjuk. Minta Allah beri aku faham apa yang perlu aku buat. Dan malam tu, aku mimpi sesuatu yang sangat pelik. Dalam mimpi tu, aku berada di dalam surau lama tu lagi. Tapi bukan dalam keadaan seram. Ia bersih, terang, wangi dengan bau cendana. Di hadapan aku ada seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya redup dan penuh kedamaian. Dia sedang membaca surah Al-Baqarah. Dia berhenti dan pandang aku. Rahim, jangan ulang silap aku. Surau itu tak sepatutnya dibiarkan kosong. Tempat ibadah yang tidak dihuni akan jadi lubang kepada mereka yang tak diundang. Aku tahu, itu datuk aku. Aku bangun dari tidur dengan peluh membasahi seluruh badan. Nafas tercungap-cungap. Dan waktu subuh tu, aku buat keputusan. Aku kena kembali ke surau tu. Bukan untuk kunci, tapi untuk dirikan solat, zikir dan hidupkan ia semula. Pak Ya hampir tersedak dengar keputusan aku masa sarapan. Rahim, kau gila. Lepas apa yang kau lalui 3 malam lepas? Kau nak balik sana? Pak Ya, surau itu bukan masalahnya. Yang salah adalah kita semua. Biarkan ia kosong. Kita yang serahkan tempat ibadah pada makhluk yang tak sepatutnya. Pak Ya akhirnya angguk perlahan. Petangnya, aku bawa beberapa orang pemuda kampung, termasuk Amir dan Din, 2 pemuda yang dulu tak percaya sangat pasal bayangan hitam tu. Tapi bila diorang tengok sendiri aku koma, mereka mula berubah hati. Kami bersihkan surau tu, buang sarang labah-labah, sapu lantai, betulkan pintu. Aku bawa karpet baru, buku Yasin, beberapa naskah Al-Quran. Malam pertama kami solat berjemaah di surau tu, semua terasa aman. Tapi bila tiba rakaat kedua solat Isyak, aku rasa sesuatu. Angin dingin masuk dari arah mihrab. Bau wangi tadi hilang, diganti dengan bau hangit kayu terbakar. Dan dari celah dinding mihrab, bayang hitam perlahan-lahan muncul. Dia berdiri di belakang jemaah. Tapi tak ada siapa sedar kecuali aku. Aku teruskan solat. Tapi aku tahu, pertempuran belum berakhir. Dan betul sangkaan aku. Bila kami keluar dari surau malam tu, kami dapati ada kesan tapak kaki kecil, hangus, menuju ke arah hutan. Belakang surau, makhluk itu belum hilang. Mungkin dia dah bebas dari surau dan menuju ke tempat lain. Selepas malam itu, suasana kampung mula berubah. Walaupun surau lama dah kembali berfungsi dan azan berkumandang setiap waktu, tapi ketenangan tak benar-benar kembali. Beberapa penduduk mula mengadu kejadian pelik. Ada yang terdengar suara kanak-kanak menangis waktu tengah malam. Ada juga yang terjumpa boneka lama yang terbakar di halaman rumah. Lebih menyeramkan, salah seorang budak lelaki kampung, Ijat, umur dalam lingkungan 9 tahun, hilang tanpa jejak selepas maghrib. Malam itu, aku dipanggil ke rumah ibu Ijat. Dia meraung macam orang gila, pegang baju sekolah anaknya sambil minta tolong. Aku pegang bahunya dan tenangkan dia, tapi dalam hati, aku berdebar luar biasa. Aku tahu, ini bukan lagi tentang surau. Aku kembali ke tempat yang paling aku tak nak jejak semula, hutan belakang surau. Pak Ya ikut aku, walaupun aku tahu dia pun takut. Din dan Amir bawa lampu suluh dan parang. Kami masuk perlahan-lahan waktu hampir tengah malam, waktu di mana hijab antara dunia paling nipis. 10 minit kami berjalan dalam gelap, suara azan dari surau lama tiba-tiba kedengaran. Tapi bukan dari pembesar suara, dan bukan suara Bilal. Kampung. Suara itu terlalu nyaring, terlalu bersih, seolah-olah ia bukan dari manusia biasa. Kami terdiam. Pak Ya terus berbisik, itu bukan suara manusia. Tiba-tiba Ijat muncul, berdiri tegak di tengah laluan tanah merah dengan mata terbeliak, seolah dipukau. Bajunya kotor, tangannya berdarah, tapi dia tidak bergerak langsung. Aku segera capai. Dia, tapi belum sempat aku pegang. Sebuah tangan hitam keluar dari dalam semak dan tarik dia ke dalam gelap. Kami semua tergamam. Din menjerit dan terus terekam ke arah semak, tapi jatuh dan tergolek.
Aku bacakan ayat kursi kuat-kuat sambil maju ke hadapan. Pak Ya pegang tasbih, baca Yasin dengan suara bergema. Suasana mula berubah. Angin bertiup makin kuat. Bau bangkai memenuhi ruang dan di celah pokok muncul sosok yang tak pernah aku lihat sebelum ini. Bukan lagi bayangan hitam, tapi makhluk penuh dengan rambut panjang kusut, muka tak ada mata, cuma rongga gelap dan badan hangus separuh. Ia berdiri di antara pokok tua, memegang tangan Ijat yang kaku. Suara makhluk itu mendesis perlahan. Tinggalkan tempat ini, dia milik kami. Darah lama belum ditebus. Aku melangkah ke depan, hati aku bulat. Aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa yang dia mahukan. Bukan Ijat, tetapi aku. Kau bukan penjaga tempat. Tempat ini milik Tuhan. Kau tak layak tinggal di sini, apatah lagi ambil anak manusia. Aku mula bacakan doa pelindungan, ayat-ayat ruqyah syariah. Cahaya dari kepala lampu kami semakin terang, angin makin menggila. Makhluk itu menjerit. Jeritan yang buat telinga kami berdengung dan jantung hampir berhenti. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, cahaya putih jatuh perlahan, tepat ke tanah di depan makhluk itu. Dari situ muncul satu sosok lelaki tua berjubah putih, datuk aku. Tapi kali ini bukan dalam mimpi. Dia muncul nyata, tapi seperti kabus. Rahim, kini giliran kau. Dia menunduk pada aku dan perlahan-lahan lenyap dalam angin malam. Makhluk itu meraung marah. Ia lepaskan Ijat dan cuba serang aku. Tapi sebelum sempat dia hampiri, aku lemparkan uncang yang aku simpan. Cebisan kayu hangus dari surau ke arahnya. Api kecil menyala sekeliling makhluk tu dan aku baca doa kuat-kuat. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Makhluk itu terbakar, bukan dengan api biasa. Api itu keluar dari dalam, tubuhnya sendiri, seolah-olah dia sedang dimusnahkan dari dalam. Dia menjerit dan menjerit, sebelum akhirnya pecah jadi debu hitam yang hilang di bawah angin. Ijat jatuh pengsan. Kami cepat-cepat angkat dia keluar dari hutan. Malam itu kami semua tak tidur. Keesokan harinya Ijat bangun dan terus peluk ibunya. Dia tak ingat apa-apa dan sejak malam tu tak ada lagi gangguan di kampung. Tiada suara menangis, tiada bayangan hitam. Tapi aku tahu, bukan semua pintu yang tertutup kekal tertutup. Beberapa hari kemudian, aku duduk bersendirian di surau lama. Aku buka satu buku lama yang aku jumpa dalam almari Pak Ya, milik datuk aku. Dalam tu ada banyak tulisan Arab lama, ada raja, ada lakaran makhluk yang sangat menyeramkan. Dan di muka terakhir buku tu, ada satu nota yang ditulis dengan tulisan tangan. Anak cucuku, ilmu ini berat, tapi jika kamu dipilih, jangan lari. Dunia ini ada lebih dari yang mata nampak. Dan kadang-kadang yang gaib itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk difahami dan dilindungi. Aku tutup buku perlahan. Dan dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Alhamdulillah, terima kasih sangat sebab korang dah luangkan masa ikut cerita Ustaz Rahim dan kisah-kisah seram sepanjang musim pertama ni. Memang bukan cerita biasa. Ada yang pelik, ada yang menakutkan. Tapi semua tu sebenarnya sebahagian daripada dunia yang kita tak nampak, antara dua dunia yang kadang-kadang bersentuhan. Kalau korang rasa terkejut, seram, atau ada pengalaman sendiri yang nak dikongsi, jangan lupa tulis dekat komen. Kita boleh bincang sama-sama. Dan kalau korang nak sambung cerita ni, tunggu musim kedua nanti. Janji lebih misteri, lebih mendebarkan, dan tentunya lebih banyak rahsia dunia lain yang bakal terbongkar. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share supaya kawan-kawan lain pun boleh ikut sama cerita seram Ustaz Rahim ni. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. InsyaAllah kita selami lagi dunia antara dua dunia. Assalamualaikum dan selamat malam. Hati-hati, jaga diri korang semua.